Program sangat bagus sebab kita bagi anak-anak kita explore dengan orang ramai. Dia boleh develop self confidence tau dekat dia sebenarnya walaupun dia masih kecil. Okay, Alhamdulillah pada tahun ini PTPTN telah berkolaborasi bekerjasama dengan Pak Emma melalui program Baby Merangkak Race Simpan SSPN. Kita melihat ada 100 penyertaan daripada ibu bapa yang membawa bayi-bayinya ke sini dan saya kira itu adalah sambutan yang amat menggalakkan. Jadi kerana setiap tahun sambutan yang kita terima memang menggalakkan termasuk pada tahun ini melalui kempen yang kita sedang adakan sekarang Bulan Menabung Simpan SSPN. Di sini kita ada membuka kaunter untuk ibu bapa menyimpan melalui Simpan SSPN. Simpan SSPN menawarkan berbagai kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya adalah pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan yang dibuat sehingga RM8,000 setahun. Kita ada perlindungan takaful percuma. Kita juga ada dividen tahunan yang begitu kompetitif dan produk ini adalah patuh syariah dari Jabatan Kerajaan. 3, 2, 1. Dan saya kira amat rugi jika ibu bapa tidak hadir ke program Bulan Menabung Simpan SSPN kerana bagi ibu bapa yang membuat penabungan sama ada membuat pembukaan akaun ataupun membuat penambahan simpanan, kita sediakan hadiah eksklusif sempena PMS 2025. Jadi tunggu apa lagi kepada ibu bapa di luar sana boleh berkunjung ke kaunter PTPTN. Dan untuk membuka akaun mudah sahaja hanya melalui aplikasi My PTPTN secara online sahaja, tidak memerlukan dokumen sokongan. Jom ramai-ramai ke kaunter PTPTN di Bulan Menabung Simpan SSPN. Bila kita start menabung dari kecil, bila anak dah besar ni adalah tabungan untuk dia sambung pendidikan dia. Ini memang ada SSPN daripada masa saya belajar sekolah. So benda ni bagus untuk kalau kita nak further study kan, time tu lah bagus. Nak belajar kadang-kadang emergency, kalau tak menabung start daripada awal, kita tak tahu in future macam mana kan. Masa depan anak tu lebih terjaga, lebih cerah lah dengan menabung. Oh actually SSPN is a good untuk long term kan. Kita tak tahu nak bagi anak kita belajar kat overseas ke apa. At least kita start daripada dia setahun ni, kita boleh start dari awal. Atau tak adalah orang kata bila dia study tu kita pasal financial kita tak risau sangat. Kita start daripada awal tu lagi better lah. This one of the activity yang bagus lah sebab dalam masa yang sama kita nak bonding antara family. So kita dapat sertai benda ni untuk buka akaun SSPN lah. Actually benda ni bagus untuk ibu bapa start daripada umur 16 ke atas ni untuk masa depan dia punya persimpanan lah. Menabung ni bagus untuk education lah sebab kalau macam medical kita selalu dah ambil insurance tapi bab education ni selalu tak ada. SSPN ni lah yang kita guna selain daripada pinjaman tu lain cerita lah kan. First time and then kat rumah adalah buat mock-up sikit. Tapi untuk hari ni Alhamdulillah dia bagi semangat baru untuk dia. First time tak pernah buat pergi masuk merangkak. Baby kita orang ni, dia tak bukan merangkak sangat, dia macam mengensos sikit lah. Tapi kita orang enjoy sebab bonding. Dia kena ada strategi. Siapa yang dekat mula tu, siapa yang dekat tamat tu. Lepas tu kena bagi barang yang dia minat lah. Barang yang dia memang selalu main ke macam tu lah. Dia sebut nama baru kita orang terkejut lah sebab menang. BMS awesome. Perasaan of course gembira lah kan. Tak percayalah, tanya orang kata suka-suka kan. Dan menang Alhamdulillah lah. BMS awesome. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa yang menyertai Baby Merangkak Race pada tahun ini.